tak ada perancangan, tak ada agenda agama dalam hidup kita, macam mana aku nak jadikan keluargamu bahagia? Mu tak tinggal masjid. Celak mata pagi, mu akan mari cari. Sebagai mensyukuri dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Itu tanda mu bersyukur. Itu tanda berkat hidupmu. Gap dia menawak alasan. Tak ada kenderaan. Jauh. Gelap. Tetapi bila mu meletakkan benda tu keutamaan, prioriti dalam hidupmu, aku akan tolong. Tapi pasal mu tidak letak kakah tu dalam kepala. Sebenarnya kamu bukan hamba yang bersyukur dengan nikmat aku. Mulutmu yang ada Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subuh tak hari. Kalau sekadar ada bibit mulut. I love you Allah. Ingat je dah. Mulut boleh tak kata. Kita dengan bini kita. Celak mata pagi. I love you. Bini kita kerja, kita tidur. Bung balik tengah hari. I love you darling. Bini masuk. Goreng ikan, nyayu, nanuk, makan nasi. Pun bini kerja pula. Kita tidur pula. Celak petang. I love you. Papa gesok lagu tu pula. Berapa minggu ibu-ibu? Tak ada 2 minggu klik mak dia. Mak dia kata papa balik pula. Tak gerak mak I love you. Baik duk sore lagu ni baik I love you. Kapok kakak. Kita gitu juga. I love you Allah. Rumah Allah tak hari. Majlis ilmu Allah tak hari. Kalam Allah tak baca. I love you Allah. Mu nak tipu aku? Mu tak usah pura-pura lah dengan aku. Sebenarnya mu bukanlah hamba yang bersyukur pada aku.